Assalamualaikum. Koma apa khabar di luar sana? Bersama Azna 2020 untuk Koma aja. Okay, hari ni saya dengan Angah nak pergi ke Lok Wan. Nama kedai dia Lok Wan. Jauh sikit lah dekat Cemor. Tapi barang dia murah. Barang dia murah-murah sikit. Walaupun jauh, berbaloi lah kalau kita beli banyak. Jadi, sana kan macam ramen ke, barang-barang kering, murah lah. Sana tak ada jual barang basah. Cuma macam plastik ke apa, ada yang plastik bungkus ke apa, ada RM1 lebih gitu. Kat sini semua harga RM2 ke atas. Sana ada yang RM1 lebih. Mangkuk-mangkuk yang pakai buang tu murah juga ke rumah. Jom. Kalau kamu nak tahu kat mana Lok Wan tu, nanti saya tunjukkan. Jom kita pergi ke Lok Wan. Dan sekarang kita dah nak sampai kedainya. Dia belakang Ekang Safe. Ekang Safe nama. Yalah, Ekang Safe. Bukan di depan tapi di belakang. Tu dia. Lok Wan. Di sini Lok Wan dia tak ada besar sangat. Tapi kalau di Ipoh, di mana? Itu tu. Ya Allah. Dekat mana? Lupa lah saya. Tapi di Ipoh lah. Besar ini agak kecil sikit lah. Di sini dia tak ada barang basah. Semua barang tu kering. Kalau di Ipoh tu ada barang basah. Kat mana kita nak parking ni? Parking je lah. Sini aja. Depan je lah. Senang kalau nak bawa barang. Tak ada plastik. Saya pergi berdua dengan Angah saja. Dengan adik sekolah. Alung dia kerja. Jadi kami berdua je lah. Suami saya kerja juga. Dia akan buat pintu macam ni sebab dalam aircon kan. Tak andai pula Lok Wan buat macam ni dia. Tarian bebek. Itu ramen tak bawa rasanya. Atas teh dekat kayak bawah-bawah ni makanan kering. Yelah sini. Ada Maggi. Mana ke ramen? Allah. Mana Maggi ramen? Dah tak ada lah. Mana si Angah troli. Nampak kan? Saya tak nampak ini dia ramen. Hitam ada harga dia RM20 RM99. Jadi RM21 lebih kurang lah. Ambil yang hitam. Hitam semua dah habis kan? Tinggal berapa kapit? Mana ada? Semua dah tak ada. Dah tak ada. Tinggal 2 je rasanya. Yang mana minat ramen, dia orang akan makan ramen. Kita ambil. Ini RM20. Hitam 20. Kalau yang ni 21 lah. 29 tu. 21. Okay, nak ambil satu. Plastik kat atas kan? RM20 je. Apa tu? Oh, itu pedas lagi. Spicy merah ni pedas lagi 2 kali pedas. Yang hitam ni pedas-pedas. Yang merah ni kuah jumpunya. Jom. Ni plastik atas. Kita dah sampai atas. Ini kursi pun agak murah. Murah tak murah. Betul-betul. Kalau hari Merdeka kita ni. Hari nak Merdeka. Tengok. Sekarang menteri suruh apa? Gantung bendera kita dah beli dah siap. Gitu. Ini pun macam-macam. Cermin ada titik. Tapi tak ada. Itu ada lampu. Yang bulat ni. Sini macam-macam ada kat rumah. Untuk main lagu. Plastik ni. RM2 jangan. RM2.79. Itu kita beli kat sana berapa Angah? Ni. Mangkuk pakai buah ni. Kami pakai yang macam ni. Tak pakai polystyrene. RM2.79. Ini yang mangkuk.
Ni yang besar, RM6 lah. Kalau dekat sini pun dekat RM9, RM10. Ini banyak bang. Barang-barang plastik boleh datang kat sini ni. Plastik. Plastik yang tu kat sini mahal lah. Berapa? Ini RM4. Sana baru RM2, RM3. Nak beli plastik ni? Confirm sama je. Ni plastik murah. Ni RM1.99 kok. Ni plastik macam ni RM1.99 lah. Ni besar. Ambil. Tak kisah biru merah ni bawah. Ni nipis. Nipis sikit lah. Satu lagi. Banyak sikit. Memang. 7, 8. Berapa rasa? 6. Ambil 10. 8 lagi. Lagi dah. Ni banyak. Dah. Satu ada 10. 10 tu. Dah lebih 10. 10 lah. Sebenarnya setiap kedai ada harga-harga dia murah tak murah. Gitu lah. Ada jawab berapa ringgit? Sekali dengan ni tak? Sekali dengan tutup. Mana ada tutup? Tutup ke lain? Tengok orang tak nak tutup. Masak minum macam tu je. Tapi bila orang nak tutup dah tak ada ya. Nanti cari lain. Dia tutup tak ada. Cari lain. Apa nak beli lagi tau. Mula dah sampai kedai ni dah tak tahu nak beli apa. Balik rumah baru ingat. Nak beli ni, nak beli tu. Tahu lah. Lepas kawan. Ni. Bukan dia. Dekat online je rasanya. Macam ni tak ada. Umi nak beli ni. RM3. Harga ni kan RM2.30. RM2.30. Yang murah kita beli. Yang mahal kita abaikan beli tempat lain. Kita nak bayar. Bayar. Ya, kita dah habis shopping. Ini Angah bawa raya dia. Bukanlah teruk. Sekejap. Ya, ini dah hasilnya. Kita beli minyak ada, semua macam-macam ada. Ya, sekarang minyak pun kena scan. Masalah apa? Kenapa tu? Dah cepat. Panas ni. Kita nak pergi makan pula dengan Angah. Makan dekat restoran Irfan Nasir kan. Breakfast apa? Dah lunch dah. Bawa ni kunci lah. Kunci. Parking kita dah bubur. Nanti kena saman mampu sekarang. Parking sekarang pakai digital je. Sampai dah. 2 kali. Di sini. Di sini kita makan. Dah lama tak makan ayam. Tanya Irfan ni. Ataupun nasi ayam. Sezemi pun ada. Kita masuk. Agak-agak tak ramai orang. Ramai tak ada tempat duduk. Sebab dalam dia pakai aircon. Kat luar boleh je tak ada aircon. Dalam lokasi dia macam ni. Kedai Irfan. Order dia di depan. Kita tunggu dulu. Ada rantau ke kita ambil tak? Dulu kita ambil pakai alat tu kan. Bunyi-bunyi kita ambil. Ni dia rupa air teknik. Dia ambil ni. Gambar dia keluar. Gambar dia keluar. Sekarang kita dah habis dah shopping. Beli barang. Begitulah kalau kita berniaga memang itulah. Kena
bijak berbelanja. Kalau tak kisah jauh mana. Kalau jauh pun kalau kata barang tu murah, berbaloi lah. Kalau barang tu mahal, kita pergi jauh tak rugi pula. Okey. Itu sajalah video saya untuk hari ini. Okey, bye-bye.